Okay guys, ni first project DIY untuk GR Yaris saya guys. Hari ni saya dah dapat satu barang yang saya tunggu-tunggu, Cold Air Intake daripada MST Performance. Ini sebenarnya company daripada Taiwan. Saya pun sebenarnya tak kenal sangat company ni, sampailah saya terjumpa satu video di YT dan diorang buat comparison 7 tak silap saya intake untuk GR Yaris. Dan yang paling best guys, intake ni nombor 2 the best dalam semua intake yang diorang test. The best number 1 is actually inventory intake system. Yang macam ni saya tunjukkan korang gambar ni. Saya try cari tapi memang stok tak ada. Very rare nak jumpa. Saya tak tahu kenapa, mungkin orang tak buat masuk. Dan saya juga buat sedikit research pasal inventory. Dia punya problem dekat 2 part. Satu, dia punya seal yang selalunya crack, lepas tu susah dapat part. Kedua, dia punya intake. Sebabkan intake dia agak pelik sikit. Korang tengok dalam gambar ni, dia punya design agak pelik sikit. Dan intake dia susah nak cari part lah. Maksudnya you kena order dengan inventory balik untuk dapat part kalau ada rosak in future, nak tukar ke apa. Long run dia punya maintenance dia agak susah sikit. So ni antara intake yang saya study. Dan diorang sendiri dah dyno, memang dapat impact yang sangat baik. Sebenarnya saya cari yang first edition, tapi tak jumpa. Tapi jangan risau, walau macam mana pun saya ada jumpa satu brand yang sebiji lebih kurang macam dia, macam first edition. Kenapa saya cari first edition? Sebabnya guys, yang first edition tu ada kelebihan dari segi bunyi. Bunyi dia lebih garang, lebih kasar suction dia. Itu next video InsyaAllah. Kalau saya dah dapat nanti intake tu, saya akan tukarkan. So hari ni kita cuba dulu MST ni dan saya nak unboxing guys. So kita unboxing dulu guys. Ini dia barang-barang yang datang dalam kit MST ni guys. MST ni yang kau nampak depan ni adalah version number 2 untuk GR Yaris. Yang version first dia open style, yang ni dia close style, iaitu box dia tu tertutup dan dia terus datang angin daripada edak. Yang sebelum ni dia open style. Ada kekurangan, ada kelebihan dia. Sebenarnya saya cari yang version 1 sebabkan saya banyak dengar review bunyi the best, tapi sebabkan sekarang ni dia orang cakap dah tak ada stok, jadi kita try yang V2. Dalam kit ni dia akan beri korang 2 hose. Yang ini dia punya filter dia, yang ni box dia, ini dia punya edak. Ada 2 part untuk ke turbo, dan yang ni dia bagi free gift lah. Ada satu keychain, stiker dan juga ada air freshener. Dan disediakan juga clamp sekali dalam kit ni. So barang ni korang boleh DIY, korang boleh beli sendiri, boleh pasang sendiri guys. Kebanyakan kereta hampir lebih kurang sama saja cara nak tukar air intake system ni. So korang save dulu video ni, mana tahu next time korang nak tukar, korang dah ada idea dan tahu macam mana nak buat dia guys. Ini adalah plug and play, jadi kita cabut yang lama, kita just masuk semua dia dah design untuk kereta ni. Dan dia keluarkan juga ada beberapa kereta lain, korang boleh check out dengan diorang punya distributor dan juga seller-seller diorang guys. So untuk hari ni kita cabut dulu yang original tu. First kita kena buka dulu vacuum module tu. Ada satu vacuum module kat sini. Sebelah si tepi ni ada satu clip yang pegang wire untuk vacuum module ni. Jadi agak leceh sikit nak keluarkan dia, sebab dia clip. Kalau korang tak sayang, korang rasa nak potong, mungkin boleh. Jadi saya tengah berusaha sekarang ni untuk slowly keluarkan dia guys. Oh yes. Okay, nanti ni. Okay, jaya guys, keluarkan. So, disconnect dulu hose ni guys. Okay, so satu lagi sebelah bawah dia. Sebelah bawah ni ada satu hose lagi, korang kena cabut dia. Yang ni yang melekat dekat airbox. So ni dia punya vacuum module. Vacuum module ni korang kena cantumkan dua-dua ni guys.
Macam ni cara nak delete dia. Cantumkan dua-dua, make sure tak leaking. Kemudian sambungkan balik plug dia ni. Kalau kau orang tak nak cabut pun awal-awal tak apa. Yang ni saya dah tercabut. Dah cabut. So kalau korang tak nak cabut pun tak apa. So biarkan dia clip. Dan yang ni kena letak tepi. So nanti kita cari tempat nak letak dia. So ni untuk dia vacuum model kita dah delete. Sebelah belakang ni ada satu lagi vacuum hose. Ada T ada T guys sebelah belakang ni. Dan satu hose vacuum ni dia akan pergi ke airbox ni balik. Jadi cabut yang itu, yang sebelah dia sambung ke airbox tu, cabut T dia. Dan T dia ni, dalam kit ni dia sediakan sekali satu stopper dia. So kita masukkan balik stopper dia kat situ. Dia punya stopper tu datang sekali dalam back screw ni kan. Kau masukkan slow-slow dekat vacuum line tadi tu. Next kita nak cabut air duct ni. Air duct ni dia tarik angin daripada lubang luar ni, daripada sini, angin masuk ke dalam filter box ni. So kita nak kena cabut ni dulu. Ni pakai clip guys pakai clip. Slowly korang tarik. Ada dua clip, kiri kanan. So slowly tarik pelan-pelan. Dan tarik je keluar. Jauh sikit. Tarik je keluar macam ni guys. Kena keluarkan juga yang dia punya air duct depan ni. Yang ni dia punya clip kat tepi ni. Korang kena tekan kiri dan kanan dia. Tolak kiri kanan. Nampak guys Lepas tu slowly korang tarik. Ni pula. Okay. So ni yang ni pun kita kena keluarkan juga. Ni dia punya clip pelik sikit. Kau kena tekan kiri kanan supaya dia keluar. So, clip dekat belakang macam ni. Tekan kiri kanan tu, nampak tak? Bila korang tekan kiri kanan, dia akan kecutkan kaki dia. Kita kena keluarkan clip sensor ni, wiring ni, sebabnya kita akan gunakan lubang ni guys untuk letak dia punya duct tu. Dan saya paling geram bila tengok wiring expose macam ni guys. Alang-alang kita tape dia terus. Sebab bila korang biarkan wiring expose macam ni, lama kelamaan heat daripada engine bay tu, dia akan buat wiring dia reput guys. Dia punya plastik tak boleh tahan. So alang-alang kita tape dia supaya dia ada protection sikit guys. Untuk wiring ni kita simpan dia sebelah dalam. Next kita kena buka box ni keluar. First kali guys, korang kena keluarkan map sensor ni. Ni map sensor So cara dia slowly tekan, kemudian tarik guys. Okay, so keluarkan wiring dia Sini guys, sebelah belakang dia, kat bawah ni, korang tolak pakai jari. Tolak dia terkeluar guys, untuk keluarkan clip dia ni. Kalau korang tengok ada depan daripada cover ni, dia ada satu band dekat sini. So yang ni ada skru. Kau pakai mata biasa, mata bulat ni, Philips punya screwdriver. Longgarkan dulu guys, tak payah sampai habis tau, longgar sikit je. Longgar sikit je supaya dia boleh goyang-goyang untuk keluarkan dia punya hose ni guys. Dan ada satu hose kat belah bawah ni. Kau tarik keluar. Dan kau dah boleh angkat dah box ni keluar. So ni guys, air filter original untuk GR Yaris ni. Senang je. Tak ada skru apa-apa sebelah bawah. Dia lock pakai rubber bush tu je. Sudah keluar dah. Yang tadi kita detach semua dia punya vacuum system ni pun, dia akan ikut sekali. Kena keluarkan part belakang tu yang connect dengan turbo punya mulut untuk suction tu. Sebelum tu kita cabut dulu dia punya cover ni guys. Cover ni senang je. Dia clip je. Korang tarik je slow-slow daripada bawah. Dan kat atas ni korang kena tarik keluar. Macam tu. Tarik keluar macam tu guys. Ni dia punya getah dia. Make sure getah dia tak tercabut sekali guys. Sebelah belakang ni dia ada dua skru. Satu kat sini dan satu lagi sebelah bawah. Nampak dia ikat sebelah bawah ni. So skru ni daripada sebelah belakang. Agak mencabar untuk buka dia. Jadi kita cuba guys. Skru belakang tu kita perlukan saiz 12 guys Masukkan tangan lalu tepi ni. Sebelah belakang ni dah berjaya dah. Memang agak ketat sikit. So korang kena pulas slow-slow. Buka skru tu. Dia dah longgar. Slowly pakai tangan guys.
Okey. Sebelah bawah dah lepas. Sebelah atas pula. Selepas percubaan beberapa kali, saya gunakan extension ni, buka daripada bawah, baru berjaya guys. Ini mencabar guys. Kalau dekat Arik, semua dia punya ruang besar-besar. Kalau kereta compact macam ni, memang seksa gila nak masuk tu. Mesti tangan berabak guys. Confirm berdarah punya gebak. Berdarah guys. Kalau tak berdarah tak sah guys. Koyak. Kru dia. Jangan jatuh. Sebelah belakang tu, kalau korang nampak, ada satu lagi clamp. So clamp ni pakai size 10. Tangan kat sini kena paksa dia sikit supaya skru boleh masuk kat belakang tu. Ada heat shield tau. Cuma agak sempit sikit heat shield tu. Okay, masuk guys. Slowly pusing. Nampak Okay guys, dah berjaya dah buka, longgarkan clamp kat belakang tu. So jangan lupa, hose vacuum ni ada melekat juga dekat pipe ni. Jadi korang detach dulu. Kemudian pelan-pelan pusing dia. Pusing sampai tarik. Susahnya nak keluar kau ni. Baiklah, dia keluar guys. Menggigil lah kepala lutut. Okay, keluarkan tolak sikit-sikit, slow-slow. Ni dia. Inilah benda yang kita nak keluarkan kat sini ni. Okay, so settle, dismantle airbox original GI Yaris. So next kita nak install balik yang aftermarket ni. So pipe yang ni, yang kita cabut tadi, yang glass susah gila tu, dia akan digantikan dengan ni. So ni aluminium Rasanya material dia aluminium, sangat ringan, sudah powder coated kat atas dia. So dia akan kita gantikan dengan barang ni. MST disediakan sekali dengan dia punya adapter dia, silikon adapter ni. Jadi korang kena masukkan. Dan clamp dia ni kita ketatkan dulu. Show betul-betul nice. Dia ada bagi dua size tau. Yang size kecil sikit ni, ni untuk dia sebelah belakang. Yang ni guys, untuk korang senang, skru tu korang kena facing luar sini. Masa letak tu kan facing luar. Jangan ikut yang original facing belakang ni. Ngarut guys nak buka dia. Susah gila. So facing luar ni kita boleh jolok pakai screwdriver panjang untuk ketatkan dia. Kita nak masukkan balik pipe yang MST ni ke sebelah belakang. Skru yang tadi korang cabut tu, sebelah atas tak perlu pakai. Yang sebelah bawah masukkan dulu. Masukkan dulu separuh. Sebabnya dia punya konsep lebih mudah. Dia dah fikir siap-siap. Dia just lock macam tu, baru kita ketatkan. Yang sebelah atas ni kita biar je kat atas ni. Dah skru saja kat sebelah atas ni. Rapatkan je sampai habis. Kau dah masukkan clamp ni, dan skru tu mesti menghadap keluar guys. Dia L dia ke sebelah sini, skru tu menghadap ke sini. Slowly tolak dia masuk. Dan sampai korang jumpa sebelah belakang tu, masukkan silikon hose ni slow-slow. Yang sebelah bawah ni tak boleh, skru ni kena cabut dulu. Kalau korang biarkan kat sini dia sangkut. Jadi tak boleh Saya ingatkan tadi boleh kita buat dia separuh jalan. Kita tolak dia dulu. Masuk. Dah masuk, baru kita boleh masukkan skru dia. Baru boleh masukkan skru. Tapi kena hati-hati jangan sampai terlepas guys skru ni. Selesai ketatkan skru sebelah belakang tu. So next kita dah boleh ketatkan dia punya clamp ni. Selesai settlekan pipe belakang tu. So far memang mencabar lah. Dia punya pipe tu memang susah, sempit. Next kita kena masukkan yang pipe street ni pula. Untuk pipe street ni dia ada map sensor kat sini. Jadi kita kena ambil map sensor daripada filter asal, dan kita kena transfer ke pipe yang baru ni guys. Sensor untuk original GI Yaris ni pakai skru je, buka skru Phillips ni.
Slowly guys, benda ni sensitif. Make sure jangan tersilap. Fungsi map sensor ni dia nak baca angin guys. Angin yang masuk ke dalam kereta supaya ECU boleh decide untuk bagi berapa banyak minyak yang diperlukan. So ini sangat penting. Okay, ni map sensor dia guys. Saya berpuasan map sensor untuk GR Yaris ni, dia sebelum turbo guys. Kalau map sensor kat Arik saya buat dia lepas turbo. Map sensor ni dah ada dana panah korang tengok Siana panah ni memberi maksud angin tu daripada mana ke mana. So dia ni filter, angin tadi masuk ke sini, so angin masuk ke bahagian sini. You make sure betul jangan terbalik. Kalau terbalik akan jadi masalah guys. Pipe ni dia akan letak dalam kedudukan macam ni guys. Jadi angin akan datang dari sini dan masuk ke sebelah sana. So kita kena transfer map sensor tu dalam kedudukan macam ni guys. So angin ke sana. Okay, so macam ni. Okay guys, ni jangan pakai skru yang asal ni, sebab skru asal ni dia guna untuk plastik. Sebab bodi asal dia plastik, yang ni aluminium. Dia dah sediakan skru dengan thread yang betul. So make sure korang pakai skru ni. Kalau korang bantai pakai skru ni, rosak thread ni guys. Sensor ni plastik, so korang ketatkan pun tak boleh terlampau kuat guys. Just nice, cukup sekadar dia seal saja. Boleh masukkan dia punya silikon adapter ni. Masukkan, pakai juga clamp yang dah sediakan. Just ketatkan je guys. Pasang pipe yang tengah tu, kena prepare dulu box ni dulu. Untuk box ni guys, tapak dia kena masukkan ni dulu guys. Dia sama ikut original juga. Tapak yang sama kalau korang tengok. Ada 3 port. So ni pun dia orang design sama juga. Dia follow balik OEM punya setup. So memang senang lah. Tak perlu nak tebuk-tebuk lubang. Tak perlu nak modify. Cun-cun dia duduk kaki dia tu. Masukkan kaki dia. Korang dah boleh masukkan filter. Slow-slow, standby terus. Macam ni. And then clamp dah boleh ready kat sebelah belakang guys. Pipe ni macam ni kedudukan dia. Korang dah boleh ready. Masukkan di sebelah ujung ni, yang belakang, dan korang dah boleh terus masukkan filter juga. Sebelum, jangan ketatkan dulu yang sebelah sana, dan jangan ketatkan juga sebelah sini, sebab kita nak kena adjust masukkan tapak dia dulu. Plug in dulu map sensor punya soket guys. Tolak dia, ikut dia masuk bahagian bawah tu, dia punya lock tu. Masuk sini. Dia 3 lock dia. Yes. Masuk dalam getah tu. Okey. Kena tak goyang. Baru boleh ketatkan dia punya clamp. Scope dia ni akan ada 2 bracket kanan dan kiri. Kau kena pasang dulu bracket dia. Yang sini pun sama. Lepas tu baru kena masukkan dekat tempat dia. Try masukkan depan dulu. Kemudian slowly kena angkat balik sikit dia punya belakang ni, box belakang tu, tolak balik ke bawah guys. Bagi dia ngam balik masuk. Okey, macam ni. Dapatkan position, make sure yang bracket ni akan ada satu lubang daripada tepi ni ada satu lubang, dia akan screw. Kemudian ni ada satu lubang, dia akan screw. Untuk screwkan belakang ni guys, dia akan terganggu dengan nut atas ni. Korang kena longgarkan dulu nut ni, barulah korang boleh senang masukkan screw dia. Kalau tak longgarkan, memang dia tak gigit. Dia agak sempit dan dia susah sikit. So ketatkan stupid screw ni untuk bracket dia. Lepas settle tu, letakkan balik ni guys. Sini sama, gunakan skru ni juga. Jadi kau kena adjust sikit supaya dia masuk kat bracket dia. Semua baru kau orang align balik dia punya tempat. Sini dah skru, sini dah skru. So ni kena make sure dia align guys. Selesai dah semua benda. So sekarang ni kita nak masukkan cover ni guys. Cover dia daripada akrilik Sediakan skru. Yang ni korang kena hati-hati. Hari ni saya dah 2 kali jatuhkan barang dekat dalam enjin ni. Memang stres gila.
selesai projek kita. So sekejap kita akan try tengok macam mana dia punya performance. Sebelum tu kita nak masukkan balik cover enjin ni guys. Guys, bunyi dia tu, itulah hasil lepas kita tukar sistem air filter daripada MST ni. Bunyi memang improve banyak gila, lagi agresif, blow off sound korang boleh dengar, spooling terbung korang boleh dengar. Tapi kalau yang open style tu lebih kuat guys. Yang tu korang kena nantikan untuk next video. Filter tu on the way, so saya akan update kat korang. Itu brand daripada Malaysia, harga lebih berbaloi, nak pasang lebih senang. Korang kena follow rapat-rapat TikTok saya. Terima kasih banyak semua guys atas korang punya respon, komen, like, share dan juga follow. Dan saya minta jasa baik korang untuk follow dekat YT juga. Dekat sana saya akan upload full video, jadi korang tak akan tunggu per episod macam dekat TT. Kat sana korang kena follow. Ada juga video-video lain yang special dekat YT saja. So please follow dekat sana juga guys. Nantikan projek-projek seterusnya, ada banyak lagi upgrade yang kita tengah plan untuk GR Yaris ni. Korang kena follow kita guys. Thank you guys. Assalamualaikum.